Hai, saya Hakim Nordin, juara maskulin Who's Your Bro musim pertama. Impak terbesar lepas saya menang Who's Your Bro ni, salah satunya saya dapat capai satu impian saya di mana saya teringin dah lama dulu nak berlakon, sama ada untuk filem ke, drama ke, telemovie ke. And lepas je saya menang tu, alhamdulillah, lepas beberapa minggu saya rehat dan apa semua, datang satu offer untuk saya berlakon dalam sesebuah drama, dan masuk lagi satu offer untuk berlakon untuk telemovie. So daripada situ, itu salah satu impak yang terbesar lah bagi saya. Sebab bagi saya itu adalah satu perjalanan yang baru untuk diri saya lepas habisnya Maskulin Who's Your Bro. Sebab kita tahu Maskulin Who's Your Bro ni dia memang berdasarkan fitness dan kekuatan fizikal dan mental. Tapi apabila saya dapat masuk ke industri lakonan pula, itu membuatkan saya lagi teruja lah untuk membuat suatu benda dalam industri hiburan.